Hai, Assalamualaikum. Biskut Nestem ni memang kegemaran ramai kan? Sebab apa? Sebab ianya sangat sedap, rapuh dan baunya sangat wangi. Tapi sahabat mesti terkejut tau bila cuba resepi saya ni yang luar biasa sedap, luar biasa rapuh dan luar biasa wangi. Sebab apa? Sebab saya ada tambah toasted coconut ataupun kelapa kering yang disangai dan juga serbuk badam. Memang extra sedap. Jom teman saya rasa. Tapi kita tengok dulu tekstur biskut Nestem saya ni. Okey, cantik kan kejadiannya. Belakang pun masak elok. Okey, saya patahkan dahulu ya. Kalau dapat dengar rangup rapuh betul. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa biskut Nestem ni sedap sangat-sangat. Saya makan ni waktu malam tau. Okey, lepas buka puasa. Ya Allah, Alhamdulillah. Rapuh betul biskut Nestem saya ni. Manis je, just nice, tak manis sangat. Tengah-tengah kunyah tu kan. Tergigit kelapa tu. Tergigit pula Nestem. Memang love sangat rasa dia. Dah lah sangat sedap. Rapuh pula tu. Bau sangat wangi. Dah lah bau Nestem tu wangi kan. Lepas tu coconut toasted ni pula memang sangat wangi. Bertambah-tambah luar biasa wangi, luar biasa sedap dan luar biasa rapuh. Bila masukkan serbuk badam, bertambah rasa lemak dan jadi sangat sedap tau. Sahabat semua mesti cuba ya.